Ada satu benda yang lama aku simpan kat dalam kepala ni. Nak lepaskan rasa berat yang makin hari makin terasa. Bila jiwa perlukan rehat, ride ni mungkin jadi salah satu daripada jawapan dia. Hari ini kami gerak ke sebuah kawasan hijau di pinggir banjaran Titiwangsa. Tempat orang bandar selalu datang bila diorang cuma nak bernafas semula. Bagi setengah orang, tempat ni cuma persinggahan hujung minggu. Tapi bagi kami, ini adalah destinasi untuk berhenti sekejap dan nikmati setiap detik sehabis baik yang kami mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ni aku plan nak pergi ride dengan kawan-kawan aku hari ni. InsyaAllah harap-harap perjalanan hari ni berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kita orang tak ramai pun, lebih kurang dalam 6 orang je macam tu. Dan kita akan jumpa dulu dekat BP Gombak. So bila semua dah berkumpul kat situ, baru kita bergerak ke lokasinya nanti. Ikut MRR tu, lepas tu kita cari BHP. Aku rasa BHP yang itu kot. Kalau ikut distance ni lagi 10 km aku rasa betul kot tempat ni. Harap-harap betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak cari BHP. BHP ni dia belah kanan eh. Oh, salah lah tempat aku tadi tu. Oh, aku kena terus lagi eh. Oh, okey. Okey, kejap aku terus lagi. Oh, Gombak. Okey, baik. Oh, itu mus ke tu? Mus ke tu? Okey, aku jumpa. Okey. Allah Akbar. Rasa aku tak nampak angin baru tadi tu. Alamak, sempit tak?
Ada. Aku sana. Ada, jap. Ni lori nak jalan ke? Tak. Kami semua berkumpul dekat BHP Gombak ni. Bila semua dah cukup, barulah kami bergerak ke lokasi yang dah pun kami plan. Sesak sikit masa ni tau, sebab ramai geng-geng rider dengan geng konvoi kereta berkumpul dekat tempat yang sama. Baik, lokasi kita yang pertama, kita akan pergi dulu dekat Kopi Ladang. Kita nak breakfast dulu kat sini. Kita teruskan perjalanan kita ke tempat lain pula. It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped and left me outside. Who could see the wheel of time? I'm lucky it is. Lagi aku dah tunggu kat simpang tu, aku nak ambil gambar korang corner. Kau selalu kau lead dia orang. Sampai je dekat jalan baik ni, rasa hilang kejap penat ride tadi dengan view yang macam ni. Tambah pula bila sampai dekat sini waktu pagi, memang sejuk je rasa. Untuk lokasi pertama kami singgah dulu dekat Kopi Ladang ni sebab nak breakfast dulu dekat sini. Kopi yang macam latte tu apa yang tak manis tu? Bukan saya. Itu satu, panas. Lepas tu roti goyang ada tapi tak nak kaya. Boleh? Itu satu. Okey dah? Okey, makasih dek. Alah, roti goyang. Duduk mana? Atas ke bawah? Atas lah. Cak Ing, cari atas. Ni, Azim? Kita duduk atas. Atas, okey. Jom duduk atas, Ben. Tapi nanti ambil makanan kat bawah. Kita ambil sendiri kan? Kita ambil sendiri. Jom cari tempat dulu lah. Cari tempat dulu. Jom. Black coffee panas. Lepas tu makan apa tadi? Lontong bergedil lah. Lontong bergedil. Lontong bergedil. Kena order lontong. Lontong ada. Lontong bergedil. 7438 lah betul. Ni betul. Sila. Oh, selfie. Belum. Mana? Kamera. Aduh. Okey. Semua nampak? Makanan nampak? Okey. 1, 2, janda baik.
Ada cakap ke? Ada. Tapi tak masuk, gambar tak masuk. Okay, tapi Cak In ni masuk ni. Ni masuk. Masuk. Sekarang ni kita orang berada dekat kopi ladang jaga baik. Ya, ni menu kita hari ni, nampak ni. Oh. Apa nama ni? Lontong bergedil. Lontong berdegil. Bukan. Tak bergedil. Oh, bergedil. Ni roti goyang. goyang. Nampak goyang. Tapi ini apa? Sikiti. Ini yang paling special. Daripada Penang. Penang patut paling lambat sampai. Zim, orang nak review makanan dulu lah. Yang awak dah makan dah. Plan asalnya nak review satu-satu, tapi bila semua dah lapar sangat, review tu jadi nombor 2. Kita makan dulu baru cerita. Kesimpulannya, kedai ni memang ngam tau untuk singgah. Makanan ni memang simple, panas dan yang pentingnya memang sedap. Tambah pula makan berjemaah macam ni. Jom kita balik. Ramai dah orang. Orang sudah ramai. Jadi memang tak heranlah tempat ni jadi tumpuan rider-rider semua. Di antara spot yang wajib singgah. Bukti kehadiran Abah Busy hari ni, kita nak lekat stiker. Stiker sebagai bukti kehadiran. Cari Cak In mana stiker? Belum buat. Buat tu. Tak ada sponsor untuk buat stiker. Pepak dia nampak ada stiker. Ada stiker. Dia cakap anda import patutnya Ya, okey lah. sebelum ni nampak. Jangan lupa subscribe Abah Busy YouTube channel untuk ride. Konten-konten ride. Konten-konten ride. Yang panjang-panjang. Yang panjang. Yang panjang-panjang boleh tengok dekat sini. Kalau nak muntah. Konsert KRU pun ada. Kalau nak muntah tengok Konsert yang ni. KRI pun ada. Wah. Bukti kehadiran Abah Busy dekat sini. Okay, kita tengok lemping pula. Jalan kaki. Jalan kaki tak payah. Ya benar Yop. Macam kita go je pun. Betul kan? Okay, sekarang ni kita orang nak pergi dekat Lempeng. Apa nama kedai Lempeng apa? Warung janda baik Lempeng. Warung Janda Baik Lempeng dekat bawah sana tu. Kita nak cuba nasib dulu, kalau ada tempat kosong kita akan singgah. Kalau tak ada tempat kosong, Makin full sini. kita nampak parking sini ramai. Banyak gila motor ni. Nampak. Misi kopi ladang kami dah selesai. Seterusnya kita ke belakang balik untuk try satu lagi pot rider-rider selalu singgah. Ni breakfast kita orang yang kedua, breakfast dekat Lempeng. Apa nama? Warung janda baik. Warung Lempeng. ni dia. Warung Janda Baik Lempeng. Kita nak try pula kat sini. Ni satu kerja gila lah. Tadi dah breakfast, ni breakfast lagi. Breakfast kali kedua. Warung ni dikenali dengan lempeng tradisional tau. Orang kata cara buatan dekat sini dibuat dengan cara orang lama. Sebab itulah kami nak singgah dan try lempeng dekat sini. Makan share-share kenyang ya. Kita ambil yang paling Special Lempeng. Special. Antara jenis lempeng dekat sini ada lempeng kelapa dan juga lempeng pisang. Biasanya lempeng ni dihidangkan bersama dengan sambal. Tapi kalau korang ni jenis tak suka pedas, bolehlah korang minta susu ataupun gula ni. Selain itu juga, nasi lemak hijau dekat sini pun antara menu yang selalu orang cari tau. Sementara tunggu apa yang kami order ni sampai, aku tinjau dulu kedai dekat sini. Vibe dia memang macam ala-ala kedai klasik tau. Barang-barang lama banyak betul dekat sini. Owner kedai ni mesti yang jenis suka mengumpul barang-barang lama ni. Barang ni maybe tak ada nilai sangat pun dekat mata orang lain. Tapi untuk orang yang sukakan vibe klasik ni, barang-barang rare ni memang antara benda yang boleh menenangkan jiwa. Ni buat.
Saya cakap Oh tak bayar lagi? belum. Oh ini apa dia? Punyalah jauh datang nak cari ni je. Ini apa dia ni? Burger Malaysia kan? Burger dia baik. Burger je dia baik. Daripada jauh datang nak cari benda ni je. Okey. Pinggan bagi sikit. Apa yang buat dia ni Ray? Apa dia? Apa yang buat dia right? Sebab dia boleh pegang pakai tapak tangan tau. Salah. Pinggan ni. Oh, pinggan ni. Wow. Mana dapat dah pinggan ni sekarang? Ada lagi ke? Ada lagi? Mus, sikit ambil Mus. Ni kelapa. Oh, ni pisang. Alamak, tak rekod lah. Apa ni? Lempeng pisang. Buka sikit. Macam ikan bakar. Buka sikit. Wow. Ni menu kita yang pertama. Lempeng pisang. Nampak tu. Dia nampak macam kalau duduk macam ni tadi, nampak macam ikan bakar tau. Sampai sini kan. Ni nampak macam ikan bakar kan. Ni menu kita yang kedua adalah ubi rebus. Kalau tak silap kan, dia ada yang susu tu dia tak silap. Susu sardin. Ni sardin kot. Sardin sambal. Yang atas ni gula kelapa. Satu lagi. Sana cahaya lah kan, nampak. Lempeng kelapa. Selfie ni kena alih je. Saya boleh minta lagi. Sebenarnya untuk lempeng, tapi biasa rasa. Tak payah tu. Ini tak ada. Bismillah. Tu pisang. Pasal pisang. Dengan garam. Next. Dia masih. Kelapa yang tak benar. Benar apa dia? Sambal. Habis banyak bawang. Tambah bawang. Dia sepatutnya cicah ni sambal merah dulu. Sedap tu. Ni lempeng bawang ni. Lempeng bawang. Sorry. Ada sedap. Semua sedap. Dia punya lempeng pisang ni memang tak kedekut pisang. Betul banyak pisang dia letak ni. Memang nama dia lempeng pisang. So nama dia pisang lempeng ke? Pisang lempeng. Dia pisang dulu, lempeng kemudian. Rasa dulu Try pula ni apa ni? Ubi rebus. Ubi rebus bersama dengan sambal Tapi dia dah letak kelapa. Sama. Sajian turun menurun. Reaksi. Oh, sedap. Sedap. Sedap weh. Macam ubi. The real ubi. Okey lah. Ada ubi ada betul. Sedap lah ni. Dulu masa kat kampung kan. Dulu. Sekarang tak lah. Dulu lah, kecil-kecil. Mak selalu buat lah. Dia dari tak kampung ni lah. Mak selalu buat lah. Tu ada garam juga. Daripada ni tak kelapa kan? Daripada dia punya Banyak ni. cabut ubi tu kan. Aku cabut ubi nah. Yelah. Betul orang cabut ubi dulu daripada tanah tu. Lepas tu rebus. Selalu kedai-kedai macam ni, menu-menu yang jarang orang dapat. Sebab betul lah orang cari. Macam menu yang dah biasa tu orang dah tak kisah sangat kan. Secara keseluruhannya, makanan dekat warung ni memang puas hati. Walaupun ada beberapa menu yang kami tak sempat nak cuba sebab masing-masing kenyang lagi. InsyaAllah, maybe next time kami akan datang lagi untuk try menu-menu yang lain pula. Masa kami sampai sini pun, kebetulan musim tengkujuh dekat belah pantai timur ni. Langit pun dah mula tak cantik, jadi kami pun buat keputusan untuk balik dulu. Betul lah, ada gelap lah kat atas. Betul lah tu. Mus, Ramadan kau betul? Apa dia? Ya. 12. Tapi sebelum nak balik ni, aku nak dapatkan angle dulu kat sini. Kita try fly dulu. Allah, motor ni pun sempit. Sekejap Oh. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang support dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen dan kongsikan video ini pada yang lain. Mana tahu video ini boleh bagi korang sedikit idea bila korang sampai dekat sini nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.
Ikan bilis tak boleh makan. Peluru semalam. Oh, pergi perang kan ni ah. Kat Palestin. Jatuh pun nak ride lagi. Semalam pun jatuh. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak? Peace. Alright. Lambung. Ini biar kita bijak sikit lah. Kita survey warung lempeng. Oh, okey. Oh, mana kamera view ni? View. Kau kopi. Kejap teh, kejap kopi teh. Oh. Ni saya. Kopi teh. Sedap orang punya. Semua ada ais. Ada ais lah. Tinggal ni arwah nenek aku buat bagi makan kucing je. Huh?